Nak tahu tak kenapa tangga teleskopik ni susah untuk orang? Yang pertama, semestinya compact. Tapi apa yang compactnya? Tinggi je macam ni. Tak apa, korang boleh pendekkan. Tangga ni memang jimat ruang. Kalau korang yang ada kereta kecil macam ni ataupun store-store yang kecil, senang je masuk. Sini, tunjukkan. Yang tadi tu 7 step 2 meter. Yang ini 14 step 5.1 meter. Jom kita tengok, boleh tak dia masuk dalam kereta ni? Semestinya tangga ni memang diperbuat daripada aluminium. Ringan tapi kuat. Kita bukan ada dua saiz ni je. Kita ada yang paling rendah 2.0 meter sampailah yang paling tinggi 6.3 meter. Ui, kau nampak tak? Tinggi kan? Tangga ni nampak je halus je, kecil je kan? Tapi dia boleh tahan beban sampai 150 kilo wow. Kalau ikutkan standard European EN131 ataupun UK standard ni, kalau boleh tampung berat 150 kilo ni, boleh kategorikan untuk kegunaan profesional. Apa lagi, kalau korang cari tangga macam ni, komenlah kat bawah.